Biasa motor kalau kita rem keluar asap pakai exhaust, tapi motor ni kita rem keluar coolant yang banyak. Agak kenapa Sebiji baru 160 datang ke bengkel, masalah motor ni tak boleh hidup coolant kering, and then bila rem keluar coolant. Motor ni kau jangan pelik sebab apa, data-data yang dah terbuka terbarai macam ni, mungkin owner dah try nak buat sendiri. Tapi aku perasan kalau motor skuter ni memang owner dia suka buat sendiri, suka godek kan. Kalau jadi tu jadilah. Tapi kalau tak jadi, ending datang ke bengkel juga tak ada masalah, yang penting mencuba. Kalau kau perasan bila kita rem memang penuh dengan coolant yang keluar, coolant warna hijau. Kalau kau perasan, kau nampak kat tangan aku ni memang penuh dengan coolant. Tak heran lah kau tengok bahagian spare tank ni pun habis, kering habis. Memang dah tak ada langsung coolant. So maksudnya coolant tu semua tembak direct. Agak-agak apa punca motor ni bila check bahagian radiator. Tapi kau perasan kat exhaust, bawah exhaust ni pun coolant ni pun keluar kat sini. Maksud coolant ni keluar daripada lubang bawah exhaust ni. Dia punya level coolant banyak keluar sampai level menitik daripada exhaust. And then kita dah buka cap radiator dia, kau perasan cap radiator pun kering. Memang tak ada coolant langsung dalam radiator dia. So macam biasalah masalah motor ni, kita memang kena tarik enjin keluar. So pertama kita cabut dulu soket-soket yang ada, hose yang ada. Kemudian barulah kita boleh tarik enjin keluar. Yang bestnya buat motor skuter ni apa? Sebab tangan kau kurang kotor. Itu je yang best. Tapi hari ni bukan main mencabar lagi cuaca. Aku perasan aku buka motor ni berpeluh-peluh teruk aku. Sebab bukan berpuasa. Kalau tidak aku dah minum air coolant hijau macam apple pula nampak dia kan. Ini kita gantung dulu lah. Kita gantung. And then kita buka bahagian lain. Caliper ni pakai screwdriver bunga. Jenis Allen key bunga special. So kita buka caliper. And then kita letak ke depan. Sama macam motor ni juga. Kita tarik airbox sebab apa, kita nak cabut soket yang dekat bawah bahagian CVT ni. And then cabut skru absorber. So dah cabut apa semua skru. Last kali baru kita akan buka skru mounting ikat enjin. Itu yang paling penting. Tapi masalahnya kenapa ada salah last ni ada satu skru loose. Tapi tak apalah, aku pakai grinder kecil ni, and aku pahat je lah keluarkan. Hancurkanlah skru ni kan. So tapi nasib baik kali ni punya loose skru senang untuk aku nak buka. Tak ada yang lama macam itu hari. Itu hari aku layan motor ADV, skru dia loose sampai setengah jam aku layan untuk nak buat skru tu sahaja. Bila dah buka, kita cabut keluar, and kita cabut skru mounting yang ada. Dah cabut skru mounting yang ada, kita dah buka, kita dah gun, barulah kita boleh tarik enjin tu keluar. So bila tarik enjin keluar, kita letak setempat. So baru senang buat kerja motor ni. Jadi macam biasa dah tarik enjin keluar, benda pertama kita buka apa dia? Of course lah, bedanya water pump. Water pump, kau nampak lah water pump ni aku cabut coolant keluar banyak ni sahaja. Water pump ni tadi kau kena jaga bahagian thermostat, takut pecah. Sebab apa? Itu part yang plastik. Dan kalau kau tersalah congkel, tersalah step, so thermostat tu boleh pecah. Kau kena jaga-jaga. Thermostat ni kalau motor Vario 150, 160 banyak masalah thermostat. Tapi untuk masalah motor ni, kita dah check water pump dengan thermostat bukan jadi punca masalah motor ni. Tapi next step buka bahagian lain pula. Next kita buka bahagian cap head dia pula. Nak tengok apa condition bahagian head dia pula. Bila kita cabut ke perasan cap head dia cantik berkilat. Maksudnya owner jaga minyak hitam betul-betul jaga, tak ada masalah. Tapi bila kau perasan, bila aku calik jari dekat bahagian head, kenapa ada lendir-lendir macam ni? Kenapa? Ini biasanya teh tarik kita panggil. Coolant dah bercampur dengan hitam. Kenapa dah sampai level dia punya teh tarik ni, coolant bercampur dengan hitam ni sampai naik ke bahagian head. Ini tak normal sebenarnya. Bila kita check water pump, dia punya bearing semua okey, cantik, tak ada masalah. Jadi bukan masalah daripada water pump lah. Tapi mana datangnya lendir-lendir putih ni agak-agaknya? Mana datang? So water pump tak ada masalah. Biasa kalau motor kapcai datang pada masalah water pump tu sendiri. Tapi bukan untuk motor skuter ni. Aku nak tahu juga. So agak-agak apa dia, nanti kita teruskan buka. Kalau kau nak tak, kita sambung video ni part 2. Kalau kau nak, kau komen nak part 2, aku akan buat sambungan video ni part 2. So untuk korang mana ada masalah motor skuter, boleh hantar kat dua cawangan kita yang fokus tu buat skuter, iaitu Dana Garage TT Daya Kajar dengan Dana Garage Bukit Mewah Kajang. Kalau untuk motor kapcai kita buat tak, buat juga dekat cawangan kita yang lain. Mana datang servis CVT apa semua pun boleh, tak ada masalah, datang je 40 PM je kita.